Sebelum ni musannaf kita bagi nasihat sikit lah, supaya kita ni jangan buang kita punya waktu-waktu kita ketika mana hidup di dunia ni. Melainkan kalau kita nak guna waktu kita pun guna dengan mencari ilmu dan juga beramal dengan ilmu. Jadi kita cari ilmu, kita main mengaji, lepas tu kita beramal. Sebab nanti kalau kita duk buang macam tu, nanti kita ni masuk dalam kubur ni, kalau kita duk buang dengan benda yang lain lah, lajak sangat. Contoh dari dunia, bertambah dunia, duk ligan dunia, ligan kaya. Last sekali mati tak bawa tak bawa pun. Kekayaan tu tak ada lah. Bila kita mati, tak ada apa yang kita boleh bawa, melainkan amal kita lah yang nak teman kita pun amal kita. Ni kena dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kata yatba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Jadi akan mengikut mayat itu 3 perkara. Satu, dia ahli dia, anak dia, cucu dia, wa maluhu, dan harta dia. Lepas tu wa amaluhu, dan amalan dia. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Maka kembali balik-balik dua perkara, dan kekallah satu perkara. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Jadi kembali itu Nabi kata ahli dia dan juga harta dia, dan yang akan tinggal, yang akan kekal bersama dengan dia ketika mana mati nanti, iaitulah amaluhu, amalan dia. Jadi sebab tu musannaf dia ambil daripada hadis tu lah. Nasihat kita supaya kita tak alik sangat dengan ligan harta. Jadi nanti kita akan tinggal dalam kubur seorang-seorang. Maka yang akan teman kita tu amal kita. Jadi bila amal kita yang akan teman kita, maka amal dia ada 2 pula. Dia ada amal yang baik, dia ada amal yang jahat. Kalau amal tu amal yang baik, hak tu kita akan senang lah. Tapi kalau amal tu amal yang jahat, maka kita akan susah waktu tu. Maka daripada situ, kat sinilah sambung seperti firman Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, hak ni nak berkaitan dengan amal tu. Amal baik, amal jahat. Mana Tuhan kata apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini surah Zalzalah. Yakni barang siapa mengerjakan amal kebajikan setimbang semut yang kecil. Jadi setimbang semut yang kecil, hak tu kinayah pada kata sedikit. Dia buat tu sikit. Mithqala dzarrah, sebesar zarrah. Zarrah ni satu benda yang halus lah. Dia kecil. Jadi nak abang kata buat amal kebajikan tu tak banyak, sikit je. Sikit. Jadi hak ni pun Allah Ta'ala sebut nescaya melihat ia barang siapa dia akan amal. Dia akan tengok. Tengok tu tengok kat mana? Di dalam kubur. Hak ni dia tafsir. Melihat kat sini nak tengok kat mana? Di dalam kuburnya barang siapa, dan di dalam akhirat.
Jadi dia akan tengok di dalam kubur dan di dalam akhirat. Lepas akhirat tu dia ada dan tu kita bulat. Tak mau dan ke itu. Dia rasa tak ada dan. Nuskhah satu lagi, cetakan satu lagi yang saya ada ni tak ada dan tu, tak ada. Dengan kesenangannya, dengan tu takluk dekat melihat, sangkut kat itu. Melihat tu, melihat amal kebajikan walaupun sikit kecil saja, dia tengok dalam kubur nanti ni, melihat tu dengan kesenangannya, kesenangan barang siapa. Jadi dia akan tengok dalam keadaan dia tu senang, walaupun benda tu tak banyaklah kebaikan ni. Kecil je, tapi dia seronok dah waktu tu. Tambahlah kalau kebaikan tu banyak, lagi dah seronok. Amal dia tu bersepah-sepah, rajin sungguh buat amal. Lagilah tengok dalam keadaan seronok. Dan nikmatnya, tengok tu dalam keadaan dia ni nikmat ni bernikmat lah, bernikmat, sedap. Dan barang siapa mengerjakan amal kejahatan, siapa yang buat amal kejahatan setimbang semut yang kecil, maksudnya sikit lah, dia buat jahat tu sikit, nescaya melihat ia barang siapa akan kejahatan tu di dalam yang demikian itu kubur dan akhirat. Dia akan tengok di dalam kubur dan di dalam akhirat nanti ni, melihat dengan kesusahannya barang siapa dan siksanya barang siapa yang amat sakit. Jadi dia akan tengok dalam keadaan susah, sedih, takut, lepas tu kena siksa pula yang amat sakit. Jadi hak ni yang kata kalau amal kita baik maka senang nanti. Kalau amal kita jahat, ketika tu kita ni teruklah, kita akan jadi susah nanti. Habis. Jadi dia ambil dalil daripada ayat tu. Ambil dalil daripada ayat tu. Jadi nanti dalam kubur pun, mula-mula mati tu ada satu malaikat nama dia Ruman. Dia yang akan ni dulu, dia akan mai dulu. Sebelum Munkar dengan Nakir tu dia dulu. Dia akan salin kita punya amalan kita. Amal baik, amal jahat dia salin semua. Jadi bila salin balik, tulis balik kita punya amal baik, orang yang ditulis amal baik itu dia akan seronok. Tengok malaikat tulis amal baik dia, seronok dia waktu tu. Tapi ketika mana ditulis amal jahat dia, muka dia berubah lah. Dia rasa sedih, dia rasa takut. Waktu tu malaikat Ruman jekah lah. Nak sedih buat apa, nak takut apa, dulu buat tak takut pun kena free tu lah, tak boleh kata apa. Lepas siap tulis apa semua tu, digulung, lepas tu ditambak di tengkok. Jadi hak ni akan bawa pi sampailah dibangkitkan semula nanti dekat mahsyar. Akan bawa itulah kita punya surat kita tu. Habis. Jadi ni yang kata buat amal baik, dia akan senang nanti dalam kubur tu. Maka apabila kuning-kuning matahari, apa maksud kuning-kuning matahari? Yakni tafsir dia hampir masuk matahari. Ni dekat-dekat maghrib dah. Dekat-dekat nak maghrib dah. Apa adab yang kita nak kena buat?
Dia kata maka hendaklah engkau kembali ke masjid. Pi balik masjid. Kembalilah hak tadi biasa lah. Lepas tu balik dah. Lepas tu balik pi duk nimbang lah, main bola lah, macam-macam lah. Tapi hak dia syorkan tu hak lain lah. Tadi ni tak apalah. Jadi kita patah balik pi masjid pula. Nak pi masjid tu bila? Dahulu ni sebelum daripada masuk matahari ni terbenam matahari. Maksud dia sebelum masuk maghrib. Sebelum masuk maghrib tu kita dah pi ke masjid dah. Serta masyghul engkau, masyghul ni maksud dia bersebok. Sebokkan diri engkau tu dengan mengucap tasbih. Jadi kita pi balik tu masjid bukan pi sembang. Pi tu sebokkan diri dengan tasbih dan istighfar, minta ampun kat Tuhan. Itulah sebab apa yang nak suruh pi balik ke masjid sebelum masuk matahari tu, kerana kelebihan fadilat waktu itu. Ni waktu kuning-kuning matahari tu, kerana kelebihan fadilat. Kelebihan tu fadilat lah. Fadilat tu kelebihan lah. Cuma dia buat dua bahasa, satu bahasa Melayu, satu bahasa Arab. Jadi tak apalah, kerana kelebihan fadilat waktu ini ni waktu kuning-kuning matahari ni seperti kelebihan fadilat waktu yang kemudian ni, waktu yang selepas daripada subuh ni, waktu lah selepas subuh. Jadi dekat maghrib dengan selepas sembahyang subuh, waktu dia lebih tu sama, fadilat dia tu sama. Jadi ada fadilat yang besar waktu tu. Jadi kemudian ni selepas daripada subuh ni sembahyang subuh hingga terbit matahari sampai habis subuh lah. Jadi hak ni memang waktu yang Allah Ta'ala lebihkan. Sebab itu untung orang yang boleh mangkit beramal pada waktu ni. Lepas sembahyang subuh dia dan duduk lagi. Penuhkan masa dia dengan kita kata zikir ke. Kalau majlis ilmu ni majlis zikir dah lah. Dia duduk dalam majlis zikir. Sebab tu dalam hadis orang yang duduk selepas sembahyang subuh berzikir ataupun duduk dalam majlis zikir, majlis ilmu, lepas tu dia habis semua tu, habis subuh, dia duduk tu sampai habis subuh. Lepas tu bagi genjak lah sikit masa tu, habis tu dia sembahyang sunat. Sembahyang sunat kat itu duk khilaf lah. Khilaf dalam mazhab Syafi'i, adakah hak tu isyraq ataupun duha. Pendapat muktamad kata duha, sebab duha dengan isyraq sama. Kalau pendapat dhaif, dia kata pendapat dhaif ni mazhab kita lah. Mazhab kita Syafi'i, pendapat dhaif kata hak tu isyraq. Sebab di sisi pendapat dhaif dalam mazhab kita Syafi'i, isyraq dengan duha tu lain-lain. Dia tak sama. Jadi orang yang macam ni Tuhan akan bagi syurga kat dia. Bagi syurga lepas daripada neraka. Bila lepas neraka lazim dia syurga lah. Jadi hak tu kelebihan lebihnya waktu subuh ni. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun ni kena jaga sungguh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu hak tu dia kena lengkong semua. Sebab kat sini bukan sabda Nabi, ni firman Allah. Jadi tang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kita lengkong bang. Kita lengkong lah. Lepas tu kita tukar dengan firman Allah Ta'ala. Tu. Sebab depan ni bukan hadis atau ayat Quran. Ayat Quran. Kalau hadis baru kita kata sabda Nabi. Jadi anak ni kerana firman Allah Ta'ala,
wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Hak ni dalam surah Qaf ayat 39. Surah Taha apa dah? 130. Tapi kalau ikut satu cetakan lagi yang saya ada dalam surah Qaf, dia kata ayat 39. Ni wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Artinya, arti firman Allah tu, ucap olehmu tasbih. Nah, ucap olehmu tasbih. Ucaplah tasbih. Mana? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu tasbih. Nah, tasbih tu pula dia kata dengan puji Tuhanmu. Tasbih tu dengan ni bersepakai dengan puji. Nah, sekali dengan puji. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ikutlah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Allahu Akbar. Tu semua tu puji lah kau tu. Takbir pun masuklah juga lah kata puji. Bila tu ucap-ucap tu dahulu daripada terbit matahari ni sebelum subuh. Sebelum subuh pula. Dah waktu subuh. Sebelum subuh. Sebelum habis subuh. Tu. Jadi waktu subuh ni tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi pas bayang subuh ni tasbih dah. Subhanallah, subhanallah. Lepas tu puji dah. Alhamdulillah. Takbir pun ada. Ada belakang dah. Lepas tu dia kata apa? Dan dahulu dan sebelum daripada masuk matahari ni, sebelum masuk maghrib. Sebelum masuk maghrib Tuhan suruh tasbih, Tuhan suruh puji. Gitu. Habis. Lepas tu dia kata apa? Dan baca olehmu. Baca olehmu dahulu ni sebelum daripada masuk matahari itu surah wasyamsi waduhaha. Suratul Syams. Wasyamsi waduhaha. Baca ni. Tak ingat buka Quran. Quran tak buat handset dah. Handset kalau tak ada download Quran tu, tu cerai sangatlah. Orang masjid kena ada lah handset download Quran lah. Lah mudah. Dalam handset pun dah. Belok baca tu lah mishaf tu. Baca lah handset lagi, dia keluar tu, dia buka TikTok lah. Tengok aku ada berita baru. Duk tonti tu baca Quran tu. Jadi baca hak mishaf ni elok lah. Tak apalah. Dan kita ni tak hafal surah tu, tak hafal handset dah. Hak tu yang cepat. Kalau gitu buka handset, baca surah ni wasyamsi waduhaha. Dia baca qira'at tu lah. Habis satu surah lah. Dia baca qira'at wasyamsi waduhaha. Juga lah. Dan kita kata tu lah. Amal nak tulis semua tebal tak ni. Mahal pula nak beli. Dan wal-laili idza yaghsha. Baca surah ni pula. Dua surah. Surah Asy-Syamsi dengan suratul Lail. Lail malam. Ada lagi. Dan qul a'udzu birabbil falaq. Dan qul a'udzu birabbin nas. 4 surah. 4 surah tu. Asy-Syams, Al-Lail, Al-Falaq, An-Nas. Jadi baca bila sebelum masuk maghrib. Dekat-dekat nak masuk lah. Dekat-dekat masuk maghrib tu ada kot 5 minit dah, 5 minit dah kot. Dan 5 minit. Tak apalah kalau jenis lambat sikit, ambil dah 10 minit ke sebelum masuk maghrib tu, baca surah ni. Lepas tu dia kata apa? Dan hendaklah masuk matahari itu. Masuk ni terbenam.
terbenam matahari tu, masuk maghrib tu, padahal dalam keadaan engkau sentiasa di dalam mengucap istighfar. Waktu masuk matahari tu, kita ni dalam sentiasa duk ucap istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau pendek kalau segan nak panjang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampailah masuk maghrib. Tu tengok kalau kita ikut betul-betul dalam kitab ni, dia punya jadual tu tak ada buang waktu lah. Habislah. Memang bagi sungguh dekat akhirat ni. Daripada awal dia mula daripada mangkit subuh yang dia cerita dulu ni, kena tengok balik lah. Lama dah kita baca tu. Sampailah waktu subuh, lepas mayang subuh nak buat apa, habis subuh nak buat apa, sekali waktu duha benda apa kita nak buat. Lepas tu habis duha, masuk zuhur. Ni dah asak lah. Dekat masuk maghrib ni. Dekat masuk maghrib. Jadi jadual yang dia susun tu memang padat dengan akhirat. Kita nak ambil semua tu mungkin payah. Tapi kaedah fiqh kata ma la yudraku kulluh la yudraku ba'duh. Barang yang kita tak boleh dapat semua, jangan kita tinggal semua. Jadi tak boleh tinggal semua. Tak ditinggalkan semua. Ni tak dapat semua, dia tinggal semua tu. Tak dapat semua, buatlah hak bahagian yang dapat. Jadi kita buat sikit-sikit. Lepas tu tambah sikit-sikit. Lepas tu dia kata apa? Maka apabila engkau dengar akan bang tu, bila dengar bang maghrib, orang azan dah, muazzin pun azan dah maghrib, maka jawab olehmu akan dia akan bang. Jawab. Jawab ni dia tak cerita dah. Bak jawab bang kat sini tak cerita lah. Sebab sebelum ni dia cerita dah nak jawab ke mana bang tu. Jadi kita pun maklum. Bak jawab bang ni kita maklum. Ikut seperti mana muazzin kata aja. Cuma beza sikit tentang hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah. Hayya 'alas salah kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Sama dengan hayya 'alal falah pun jawab benda yang sama, la haula wala quwwata illa billah. Tapi hak lain ikut balik. Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ikut balik sama ya. Tapi hayya 'alas salah tu jawab lain lah. Sebab jom semayang dia lagi sikit lah. Lagi muazzin ajak jom semayang, kita ajak juga. Hayya 'alas salah, jom semayang, kita pula ajak pula. Bila muazzin ajak jom semayang, kita la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau Tuhan tolong boleh mayang, kalau Tuhan tak tolong tak boleh mayang. Padahal rumah dengan masjid itu jalan tak ada benar. Tapi bukan kata semayang jemaah, semayang kat rumah benda. Nak mayang kat rumah benda. Tapi mati dia mai cari masjid lah. Nak buat tahlil lah, nak buat hadnu lah, banyak benda lah dia nak buat tu. Nak suruh imam urus tu lah. Waktu hidup senang, sihat wal afiat, tu imam pun dia tak dan nak jumpa. Seminggu kali pun tak. Lekeh-lekeh minggu kali hari Jumaat tak. Jumpa tu imam. Ni tak pernah main langsung. Alhamdulillah. Lagi dia kata lagi jawablah bang tu, kemudian maka bacalah olehmu ni baca doa. Berdoa, baca ni berdoa lah. Doa lepas bang ni. Mana? Allahumma inni as'aluka inda iqbali laylika wa idbari naharika wa huduri salawatika wa aswati du'aika an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafata wad darajata aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqamal mahmuda dalladhi
Dah. Ya Arhamar Rahimin. Jadi dia beza sikit. Nah, tak apalah kalau kita tak ingat hak ni kita baca, hak kita duk buat adalah. Nah, hak ni dia lain sikit. Nah, kita tengok sepintas lalu. Maksud tu Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, aku minta inda iqbali lailika, ketika berhadap malam engkau. Ni masuk malam lah, bila maghrib itu masuk malam lah. Lepas tu wa idbari naharika, dan membelakangi siang engkau. Ni siang nak tinggal, masuk malam tinggal siang. Wa huduri salawatika, dan hadir, ni masuk sembahyang engkau. Nah, ni dia salawat ni kat sini nah. Kalau ikut satu nuskah ni salati, bukan salawati. Salatika, sembahyang engkau. Dia sembahyang maghrib je. Nak sembahyang maghrib. Dia elok. Salati tu elok lah. Nah, wa huduri salatika, dan hadir sembahyang engkau. Ni sembahyang maghrib lah. Masuk dah waktu sembahyang maghrib. Wa aswati du'aika, dan suara-suara yang menyeru. Nah, doa jamak daripada da'i. Ni suara-suara daripada segala orang yang menyeru. Nah, orang yang menyeru engkau, penyeru engkau. Betul. Suara-suara bagi penyeru engkau. Betul. Nah, dengarlah tu suara-suara Tok Bilal, suara-suara muazzin duk dengar tu. Minta apa? Ni nak minta ni. Aku minta tu antu'tiya Muhammadanil. Dia antu'tiya Muhammadan. Asal dia Muhammadan. Tapi bertemu dua yang mati. Dan tu nun mati. Muhammadan nun mati. Al-wasilah lam mati pula. Kalau gitu kenapa hidup nun tu? Muhammadanil wasilata wal fadilah. Gitu. Nah, aku minta ni bahawasa engkau beri akan Nabi Muhammad tu, beri tu beri apa? Al-wasilah, akan wasilah. Minta bagilah wasilah. Wasilah ni hak ni do nak ulama tafsir macam-macam bab wasilah ni. Wal fadilah, dan kelebihan, wasyarafa wad darajatul aliyah, wasyarafa, dan kemuliaan, wad darajatul aliyah, dan darjat yang tinggi, ar-rafi'ah, lagi pula yang diangkat, darjat yang diangkat. Nah, rafi'ah dengan makna marfu'. Nah, al-marfu'ah. Wa ba'athu maqamal mahmud alladhi, wa ba'athu, dan hendak mengutus olehmu akan dia, akan Nabi itu, al-maqam mahmud, akan makam yang terpuji, alladhi wa'attah, yang telah engkau janjikan, ya Arhamar Rahimin, habis Allah. Setelah itu maka sunat engkau sembahyangkan 2 rakaat dahulu ni, sebelum daripada sembahyang fardu maghrib. Dah habis dah jawab bang, mayang 2 rakaat. Orang panggil qabliyah bagi maghrib, 2 rakaat. Jadi qabliyah maghrib macam sebelum ni. Qabliyah ni dia masuk, qabliyah maghrib masuk waktu dia dengan masuk waktu maghrib. Habis waktu dia dengan habis waktu maghrib. Tu. Sebab tu kalau tak dan buat sebelum mayang maghrib, kita buat lepas mayang maghrib. Kita sampai terlewat hari tu, imam mula takbir dah, tak payah qabliyah lah mayang maghrib tu. Tak lagi habis mayang maghrib, buat pula qabliyah maghrib. Nah, tapi yang kata 2 rakaat qabliyah maghrib ni, sembahyang 2 rakaat ni 2 rakaat yang ringan. Bukan panjang. Dia waktu maghrib ni dia agak sempit. Jadi sebab tu nak ulama kita jaga 2 rakaat ni 2 rakaat yang ringan, buat ringan je. Kita hadkan dengan fardu saja, had rukun saja cukup lah. Nah, yang panjanglah qabliyah dia. Maghrib pendek lah. Maghrib dia main sikit lah. Tapi qabliyah, nah, lepas Fatihah tu
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah, oh dia panjangnya. Nah, tapi dah satu ayat tu Allahu Akbar. Nah, dia ambil Yasin. Rakaat pertama Alif Lam Mim. Nah, rakaat kedua Yasin. Tapi satu ayat. Jadi kita buat pendek, kita buat ringan-ringan. Tu dia abang nak baca apa tu? 2 rakaat dahulu ni sebelum daripada sembahyang fardu maghrib, dan baca olehmu pada rakaat yang pertama. Kemudian daripada Fatihah, lepas daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Nah, sampai habis. Nah, dia baca rakaat tu pula. Nah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai habis lah. Nah, lakum dinukum waliyadin. Nah, sampai habis. Duk cari lakum dinukum tu tak jumpa apa boleh dia. Nah, tu je panjang pula bayang tu. Cari tak jumpa, mana tang mana tak ada. Nah, lakum dinukum. Dan kemudian daripada Fatihah, ni selepas daripada Fatihah pada rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad. Tu ni. Nah, qul ya qul wallah, qul ya qul wallah. Ringkas-ringkasan. Ini qabliyah maghrib. Qabliyah maghrib, nah ulama fiqh dia kata ni sunat yang ghairul muakkad. Tak muakkad. Tapi sunat tapi tak muakkad. Nah dia ada kalau ba'diyah hak tu muakkad. Nah ba'diyah maghrib muakkad, tapi qabliyah dia tak muakkad, tapi tetap sunat. Dapat pahala, tak sia-sia, tak sia-sia, tak ada buang waktu tu, tak ada. Buat aja. Cuma ni nak cerita hukum muakkad ke tak tentu je. Nah, habis. Kemudian ni selepas daripada sembahyang 2 rakaat dahulu daripada sembahyang fardu maghrib tu. Selepas daripada buat qabliyah tu, selepas tu dia kata apa? Maka engkau sembahyang fardu maghrib. Lepas tu sembahyang maghrib lah. Sembahyang maghrib. Bila nak sembahyang maghrib tu, kemudian daripada menjawab iqamah, lepas daripada jawab qamat pula. Bila qamat, jawab dulu. Lepas tu sembahyang maghrib secara berjemaah. Setelah itu ni selepas sembahyang maghrib, maka sembahyang engkau 2 rakaat dahulu daripada berkata-kata. Dahulu daripada berkata-kata, dahulu daripada bersembang. Berkata-kata kat sini ni berkata-kata akan perkataan yang tak disyariatkan, ataupun berkata-kata akan perkataan dunia. Benda dunia yang tak melibat dengan akhirat. Jangan cakap tu. Sebelum daripada bercakap tu, kalau berkait dengan akhirat tak apa. Kalau contoh zikir tak apa. Sembahyang maghrib zikir dulu, zikir habis zikir barulah kita sembahyang ba'dih. Zikir tak apa, hak tu hak syariat. Hak tu hak akhirat, bukan hak dunia. Yang kata yang dia kata kat sini ni sebelum daripada berkata-kata ni, sebelum berkata-kata kat sini ni, berkata-kata yang bangsa dunia lah. Kita kata itu lah. Berkata-kata hak bangsa dunia. Jangan bersembang lagi. Jangan duduk bercakap lagi. Bak dunia, bak bendang ke, ni peladang pagi api tak payah abang lagi tak apa. Hari lepas-lepas tu dia baca, dia main-main tu, dia baca ada papan kenyataan tu, ada iklan apa. Dia nak bak kat kawan dia, kawan dia tak baca kan. Tak payah abang lagi. Tak payah abang lagi. Jadi sembahyang dahulu daripada berkata-kata sebelum bercakap tu, dan 2 rakaat. Dan 2 rakaat ini, sembahyang 2 rakaat tu sebelum daripada bercakap. Dan 2 rakaat, lepas 2 rakaat tu tambah ini satu. Tambah ini satu. Dan 2 rakaat ini dinamakan sunat muakkad. Dinamakan sunat muakkad. Ni dihukumkan sunat muakkad. Muafakat
antara ulama sufi dan fuqaha. Fuqaha ulama fiqh. Ulama tasawuf kata muakkad, ulama fiqh pun kata muakkad 2 rakaat ba'dih maghrib. Jadi ba'dih maghrib tu sunat muakkad. Habis. Lepas tu nak baca mana pula? Baca sama aja, dan engkau baca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad. Macam tu. Nah qul ya qul huwallah. Qabliyah sama, ba'dih pun sama. Kerana ilat pada kata semayang engkau 2 rakaat tu sebelum bercakap-cakap tu. Sebab apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata man shalla ba'dal maghribi rak'ataini qabla an yantiqa ma'a ahadin yaqra'u fil ula bilhamdulillahi wa qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ada terus hadis habaq terus. Qul ya. Nah, qul ya. Wa fir rak'ati tsaniyati bilhamdillahi wa qul huwallahu ahad. Kharaja tu dia ada 2 baris ya. Dia nak baca min saja, bukan man. Kharaja min dhunubihi kama takhrujul hayyatu min salkhiha. Artinya barang siapa sembahyang 2 rakaat kemudian ni selepas daripada sembahyang fardu maghrib, dahulu ni sebelum daripada bahawa ia barang siapa tu bertutur, sebelum dia bertutur, sebelum dia bercakap, sebelum dia bersembang bab dunia lagi, serta seorang, padahal ia barang siapa membaca di dalam rakaat yang pertama itu dengan alhamdulillah dan qul ya ayyuhal kafirun, dan membaca ia barang siapa di dalam rakaat yang kedua itu dengan alhamdulillah dan qul huwallahu ahad. Nescaya keluar ia barang siapa daripada segala dosanya. Nak keluar ia barang siapa tu daripada segala dosanya. Dosa barang siapa itu seperti keluar ular itu daripada kulit kelemburannya. Tu baca elok. Kulit kelemburannya. Kulit ular lah. Kulit ular hak bersalin tu. Hak warna putih tu. Atau orang panggil kulit kelemburan. Nah, bukan orang panggil lah, dia panggil. Nah, dia orang Indo. Dan orang kita tak tahulah, tak pernah cakap lagi lah. Nah, tak pernah cakap lagi macam ni. Apa baca kitab ni baru jumpa kulit kelemburannya. Nah, kelemburan. Kulit kelemburannya itu, nah, kelemburannya ular itu. Jadi dia nak samakan dosa kita ni dengan ular. Nah, pada pihak tak ada manfaat, dia mudarat. Nah, ular ni mudarat kata lah. Nah, puak Hindu main ular tu. Lah kali nak patut nanya tu lah. Nah, ular ni mudarat. Dosa kita pun mudarat. Jadi bila kita buat ba'diyah, solat ba'diyah maghrib, dosa kita tu keluar. Bandingan dia mana? Bandingan dia seperti keluar ular tu. Seperti litanzir. Nah, bandingan dia macam lah ular keluar daripada kulit dia. Ular tu dosa keluar daripada kulit. Nah, keluar daripada tubuh badan. Dosa tu keluar daripada tubuh badan. Macam ular keluar daripada kulit tu. Jadi dia akan meleleh, kita punya dosa kita ni meleleh keluar. Tapi dosa ni dosa kecil. Nah, dosa kecil. Dosa fak nah, taubat lah. Dosa fak. Habis. Dan adalah yang meriwayatkan hadis ini Syekh Ahmad Al-Qushashi di dalam kitabnya yang bernama Bustanul Arifin Daripada Ibnun Najjar. Nah, Ibnun Najjari. Najjar. Dan Najjar ni tukang kayu. Dan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Habis. Nah, jadi hadis tu boleh tengok dalam kitab Syekh Ahmad Al-Qushashi. Nama kitab dia tu Bustanul Arifin. Bustan ni kebun.
Arifin bagi orang-orang yang arif dan orang-orang yang mengenal Allah secara khas. Habis. Dan kemudian daripada semayang 2 rakaat ratib itu, maka engkau semayang 4 rakaat atau 6 rakaat. Ni nantilah. Buat dulu ba'dih dulu. Ni awabin. Awabin pula. Kita tengok Allah.